Minat. 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 Ya. Minat. Minat. Minat sangat. Desong. Blackpink, Twice, Big Bang. Jungkook. EXO, BTS, Blackpink, Minho. Choi Minho. Kisah dari Blackpink. Minat Nam Joo Hyuk. Wallpaper awak ada macam gambar dia. Ada. Cuba tunjuk sikit. Sekejap. Wah, itu dia. Saya suka ketinggian dia. Lepas tu dia handsome. Sebab kulit diorang flawless. Putih sangat. Lagu diorang sedap, suara diorang sedap semua tu. Dia cantik, putih, lawan, gebu. Sebab dia handsome. Kulit dia cantik sangat. Tarian dia dengan dia punya muka flawless. Bisa Dia comel, Korea cantik. dengan Melayu. Cantik. Lepas tu Sebab dia tinggi, dia kuat bersukan, muka dia lawa. Dia buat macam sedikit facial treatment kot. Muka dia flawless sebab dia pakai produk. Rasa dia jaga kesihatan dia. Dia maybe jaga pemakanan. Oh my god. Minum air banyak kot. Dia bersuka. dia pergi spa kot. Untuk macam dia akan ada makeup artist. So makeup artist ni pandai untuk betulkan muka dia jadi flawless. Lepas tu dia boleh pergi ke spa betulkan muka dia kalau muka dia rosak. Kalau macam saya biasa guna pencuci muka. Tapi yang biasa je lah, Safi. So kalau macam before saya off pergi kerja, saya akan pakai bedak compact. Itu je lah yang saya jaga untuk muka saya. Just cuci muka. Pakai face washer. Setiap pagi saya selalu basuh muka lepas bangun. Pakai protection, sun protection. Ada timur. Letak kat muka. Letak timur kat muka. Ya, saya rajin mandi lah. Bagi cuci muka dia. Mesti sebelum tidur tu basuh muka, insyaAllah. Ada. Saya pakai moisturizer, gel dengan face mask je. Saya tak ada pakai produk sebab kulit saya sensitif. So Remaja ni dia banyak lagi perjalanan dia, jauh lagi. So seharusnya diorang memang kena jagalah kulit diorang. Kalau time berpeluh, jangan basuh muka. Boleh kena panau. Sebelum tidur kena basuh muka. Sebab kalau bangun tidur tu kan macam kotor muka, macam ada kuman semua. So sebab kalau basuh muka nanti muka jadi bersih, untuk kotoran semua dah hilang. Untuk jaga muka kena pakai toner, kena pakai cleanser, kena pakai moisturizer and kena pakai juga protection sebab kita kat Malaysia ni panas, so kena pakai SPF kurang daripada 50 sebab kalau lebih daripada 50 kulit kita akan berminyak. Kena jaga elok-elok sebab apa kita nak bawa sampai tua. Banyakkan minum air masak lah. Lepas tu kalau muka sensitif jangan cuba produk-produk yang pelik-pelik lah. Kita kalau nampak iklan kat Instagram jangan percayalah. Takut benda tu bahaya ke. Untuk remaja luar sana, tak payah pakai produk yang mahal, yang banyak-banyak untuk jadikan muka flawless. Tapi just pakai 2-3 produk saja untuk jadikan muka tu okey, nampak glow.